Hai, diamlah. Oh, ya banyak jauh lah. Sekarang sudah sampai ini Taman Negara Tanjung Piai. Masih tak jumpa itu barang. Ini tempat tanah terselatan benua Asia. Mau cari itu botox. Oh, no. Bukan botox, cotox. Bukan. Itu makanan. Bungkus daun pisang. Botox. Tak tahu? Oh ya, susah mana ini. Ku dah banyak malas lah. Oh, makan. Aku tak ada selera, kau ada selera kami ya, John. Ini ku dah banyak malas. Oh, kita ke destinasi selera bersama Shell Gas. Yeehaw! Maria, peng. Destinasi selera seterusnya bergerak terus ke selatan Semenanjung, kali ini ke lokasi pilihan di Johor, iaitu Kukup dalam daerah Pontian. Kukup Bandar Kencilan cukup popular dengan aktiviti nelayan dan menjadikan produk makanan laut sebagai sumber pendapatan. Berbagai tempat menarik menjadi tarikan penduduk luar. Istimewanya kawasan Sungai Paradin yang dihuni oleh 400 ekor kera. Oh boy, banyaknya kera, takut. Tidak ketinggalan Museum Bugis yang menyimpan cerita warisan masyarakat serta Tanjung Piai, lokasi istimewa tanah terselatan benua Asia. Jauhnya. Kukup juga terkenal sebagai laluan pemeriksaan imigresen dan feri keluar masuk ke Pulau Batam serta Tanjung Balai, Indonesia. Wah. Aduh. Sekarang ni Kangku dengan Abang Haji Muhammad. So, hari ni kan Kangku ada dekat Pasar Tani Pontian. Pasar Tani pula. Pagi Pasar Tani, malam Pasar Malam. Sebab pasar ni kan istimewa daripada pagi sampailah ke malam. So, hari ni Kangku dan juga Abang Haji akan pergi cari bahan untuk resepi. Botol. Meriah tak, Bang? Meriah. Jom, Bang. Resepi tradisi pilihan kita di Kukup untuk episod ketiga ini ialah botok ikan. Menurut tukang masak minggu ini, Haji Muhammad bin Abdul Rahman, botok-botok ikan cukup terkenal di kalangan masyarakat sekitar serta kepada pelancong. Resepi ini amat istimewa kerana dicampur berbagai dedaun dan ulaman yang mudah didapati di sekeliling kita. Rumput boleh ke? Oh, rumput tak boleh makan. Nanti mabuk. Hai. Mana lokasi diorang ni? Kata nak syuting filem purba, drama purba. Ni apa ni? Ada dapur gas ke zaman tu? Ada kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Abang Jalil kan? Bukan, kenapa? Tak ada apalah. Hari ni saya nak tunjukkan cara pemasangan silinder gas dengan betul. Abang tak ada order? Tak apalah bang, memang setiap kali saya datang je memang saya nak tunjuk cara pemasangan silinder gas ni dengan betul. Okey. Pertama sekali penonton-penonton kat rumah tu jangan lupa tengok sekali Okey. Yang ni first sekali kita tanggalkan sil putih pada silinder gas kita. Bila kita dah tanggalkan, ni abang dekat sikit bang. Tengok ni. Tak apalah. Yang ni dipanggil gergelong O bang tau. Jadi bila kita buka silinder kita kena pastikan dia tidak retak ataupun lekuk lah. Lepas tu kita angkat ni. Yang ni special dia panggil alat atur bang. Lepas tu kita masukkan sini. Macam biasa. Okey, kita tekan sampai dia berbunyi. Berbunyi tu, baru kita bukakan. Dia punya kepala tu mana? Kepala apa? Yang untuk tahu kat mulut. Itu tak ada bang. Yang tu tak ada. Bang, dah lah tu bang. Saya ni ada banyak kerja lagi nak buat ni. Abang kisah lah kat Kak Engku boleh tak? Kangku? Kak Engku. Kangku mana? Kak Engku je lah abang. Nanti abang kenal lah. Manalah kawan tahu. Bini kawan tahulah cara pasang gas-gas ni semua. Abang suka masak. Alamak, saya kan memang nak tunjuk dengan abang sebenarnya. Tempat Beranjak kawan. Ya Allah. Abang Jalil kan? Sejak bila bertukar nama kawan? Kawan tu bahasa orang Johor. Kawan tu saya lah. Oh, ya ke? Sekarang ni sebenarnya kita orang ada kat negeri Johor. Dekat Kukup.
Golf Resort nak kenalkan Abang Jalil dengan kita punya pakar masakan kita hari ni. Abang Haji Jalil Muhammad. Amin ni. Ni Jalil Amin. Salam dulu. Orang Johor juga ni. Apa nama? Haji Muhammad. Allah Haji, kawan lama tak nampak awak ya. Kawan besara. Hari ni sebenarnya Abang Haji kita ni, Abang Haji tak sedap panggil. Tadi cakap kat dia dah pakar Abang Haji, boleh tak kita panggil nama timbangan manja-manja nama dia. Nama dia Abang Abang ingatkan Okeylah Abang Haji boleh tunjukkan dengan Abang Jalil kita dan juga penonton di rumah. Resepi hari ni apa nama dia? Botok-botok ikan. Botok-botok ikan. Kawan tahu botok-botok ikan? Weh, abang tahu ini berbotok. Tapi sekarang orang sudah bukan masuk mulut tau. Pakai dekat muka botok. Itu bukan. Itu namanya botok. Botok? Botok. Oh, batuk. Ini namanya makanan botok-botok tradisional orang Johor lah. Memang kan? Okeylah. ni. Abang U boleh beritahu penonton juga Abang Jalil cara bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ni. Bahan-bahannya ya, penonton dan kawanku Jalil. Kita perlukan daun pisang. Berbagai-bagai daun ataupun pucuk. Tu pucuk apa tu? Yang ini kita panggil pucuk beruas. Oh, pucuk beruas. Pucuk sekentut tak boleh pakai ke? Kentut nanti busuk pula bau. Busuk bau. Dia nak bau wangi makan dengan ikannya. Okey ni. Yang ini kita panggil ulam raja. Ulam raja. Oh. So yang ini kita panggil apa ni? Ulam rakyat ke bukan? Bukan ni selasih. Daun selasih. Oh, selasih tu saya. Daun selasih ni bau dia wangi. Yelah. Sebenarnya kita perlukan pucuk ubi. Tentu. Kita perlukan daun kunyit. Di sebalik ini kita boleh juga gunakan pucuk-pucuk yang lain. Macam pucuk betik, daun teh umpamanya kan. Daun teh pun boleh. Kalau kat kampung-kampung tu banyak pucuk-pucuk. Jadi kita banyak lagi pucuk-pucuk lagi. Semangkuk pun boleh lah. Boleh. Macam-macam. Lagi banyak makan pucuk ni tambah awet muda. Lagi bagus ya. Okey, bahan yang lain? Lain-lain bahan-bahannya kita perlukan ikan. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Ikan lain tak boleh. Kurang sedap. Biasa kita gunakan tenggiri. Kemudian kita gunakan bahan-bahan yang ada ni lah. Rempah kari, kerisik, air asam jawa, cili yang sudah dikisar. Ini bahan-bahan yang sudah dikisar merupakan bawang putih, bawang merah, serai, halia, lengkuas dan buah keras. Ada buah keras ya? Buah keras tu lemak sebenarnya. Yalah, betul lah. Tahu abang tu makan je. Tahu. Dan biasalah garam dan perasa secukup rasa. Dan akhir sekali santan untuk pelemak. Walau macam mana pun tadi Abang Jalil dah tahu tak tadi. Budak Siwan tu dia tak tunjuk pasal keselamatan shell gas ni. Pasangkan ala atur tu. Ini nak heran apa memang kawan punya kerja hari. Macam mana tunjuk cara ni? Cara dia? Mana budak Wan tadi? Okey, walau macam mana pun Abang Jalil dah tahu. Jadi kan penonton juga dah tahu macam mana keselamatan kita nak pasangkan alat atur dekat silinder gas ni kan. Ini memang perlu ada alat keselamatan. Kena tahu kan cara. Kalau tak ada bahaya. Sebenarnya kawan ni nak tanya dengan awak. Awak ni tahu ke awak ni dalam rancangan apa? Oi, kawan tahu benar. Ini di dalam Destinasi Selera bersama Shell Gas. Pandainya meriah Abang U. Meriah. Meriah kawan. Ui. Kau. Sekarang ni kita masih lagi dalam rancangan Destinasi Selera bersama Shell Gas. Meriah kawan. Betul Abang U? Betul. Ya, orang Johor cakap macam tu ya. Ada gila. Dan sekarang ni kita berada di KGR iaitu Kukup Golf Resort yang berada di Pontian, Johor. Kan? Ya. Tahu ke? Tahu. Berlatar belakangkan padang golf. Dan kalau tadi kita dah beritahu bahan-bahan ni, sekarang ni Abang U kita ni nak menunjukkan cara-cara nak masak berbotok. Kata orang Johor. Ya. Iya. Ada gila tengok ikan tenggiri sekarang ni. Tak rasa sabar dah rasanya. Okey. Mula-mula kita campurkan bahan-bahan ni semua. Ini tadi yang Abang U tunjuk tadi tu lengkuas, kunyit hidup, bawang putih, bawang merah kan? So, nak campurkan dengan daun kari semua. Gaul rata je ya. Betul, kita masukkan cili. Yang ni ikut suka hati lah. Kalau nak pedas kita taruh lebih kan. Kalau tak nak pedas? Tak nak pedas kita taruh sikit je lah. Okey. Lepas tu kita perlukan kerisik. Kerisik ni daripada kelapa digoreng-goreng ditumbuk. Sebenarnya untuk memekatkan kuah.
Kalau kita tengok dalam masakan Cina, dia guna tepung ubi nak pekatkan kuah kan? Ya. Itu orang Melayu pakai aja. Kresek. Masukkan je dalam gulai, pekat aja. Ya. Kita masukkan air asam jawa. Masukkan air asam jawa nak bagi dia ada rasa masam-masam. Ya. Dan kita masukkan santan. Sedikit santan ke? Ini ambil kita santan pekat ke santan cair? Santan pekat lah. Ambil parti santan Ya, ini kita ikut anggaran. Kalau rasa pekat sangat, kita boleh campur lagi kan. Lepas tu kita masukkan apa, Abang U? Santan kita dah masuk. So macam seperti biasa kita kenalah dia punya masak masin dia kan. Okey. Saya tolong masukkan sekali. Okey. Cukup ya? Okey, cukup. Saya pandai juga masak. Kita gaul lagi sekali. Gaul. Okey, sekarang proses untuk memasukkan melipat daun dalam ikan ni ya. Jadi kita perlu pilih daun pisang yang elok sikit. Daun pisang ni kita kena salai dulu. Betul. Kalau tak salai nanti kalau kita masukkan ikan, kita tutup ikan tu, nanti dia boleh koyak daun pisang tu kan. Dan kita susun daun-daun. Daun ni kena basuh dululah kan. Basuh bersih. Dia cantik. Ambil lah yang lawa-lawa sikit, segar. Betul. Masukkan daun pucuk ubi, daun beruas. Daun beruas. Masukkan daun beruas sikit. Tapi lepas tu kita masukkan ni daun selasih. Ya. Daun selasih dan juga ulam raja. Itu yang penting tu, ulam raja. Dan kunyit ni kita kena racik-racik macam kita buat bunga rampai. Bunga rampai. Okay. Jadi senanglah makan, tak adalah dia panjang-panjang kan. Ini masukkan kita ambil ikan ni, kita balutkan dia dalam rempah ni. Jadi dah sudah tu kita taruh atas dia. Dan lepas tu kita tambahkan lagi. Lagi banyak lagi sedap kan? Ya, betul. Lagi banyak lagi sedap. Sekarang ni kan saya nak tanya dengan Abang U. Tadi Abang U cerita keturunan Abang U ni kalau buat botok-botok ni menggunakan ikan yang kurang segar. Kan? Ceritalah sikit sambil-sambil kita buat, boleh sembang orang tu. Sambil tu kita balut lagi dengan ni dengan tutup ni. Balik pada ikan yang kurang segar tu, sebenarnya bukan ikan segar ambil yang busuk ataupun sebagainya. Mungkin orang tua dulu, diorang ni jimat. Jadi bila diorang tengok ikan tu dah kurang segar daripada diorang buang tu, jadi diorang ciptakan satu masakan di mana diorang gunakan ikan tu tidak terbuang dan menggunakan bahan-bahan kampung ni ya. Okey, dah sudah tu ini time kita melipat lah. Time melipat ni kita melipat serupa macam kita melipat nasi lemak. Bungkus nasi lemak. Kadang-kadang ada juga orang tak pandai nak bungkus nasi lemak. Sekarang dah pakai tepung je Abang U. Dia orang tak bungkus pakai macam apa daun pisang ni. Orang kampung aja pakai daun pisang. Kita bungkus macam orang buat nasi lemak tu. Lemak, lepas tu kita kukus lah. Masukkan dalam kukus sana. Kita kukus mengambil masa dalam 10-15 minit. Lepas tu siap dah. Kalau dapat macam-macam pucuk lagi sedap. Ni pucuk ni pun sedap ni. Tapi tu tinggi sangat. Nak kena tebang pokok lah baru dapat. Abang Jalil. Abang Jalil buat apa ni? Tak ada. Ni ukur pokok ni je. Ukur pokok. Apa tu? Ni nama dia alat atur gas. Telefon atur dah pakai gas sekarang. Ni bukan telefon atur bang. Ini alat atur gas ataupun kalau orang-orang kampung yang tak tahu tu dia panggil ini kepala gas lah. Okey, hari ni saya akan bagikan tips keselamatan untuk Abang Jalil dan penonton-penonton kat rumah. Okey, first kali tips ni kita kena pastikanlah liang alat atur ni dia tidak tersumbat lah bang. Dan pastikan dia diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga dan Sirim. Yang ketiga, pastikan penggunaan dia bila dah 5 tahun abang pakai ni abang kena tukar. Bagus juga ya. Kalau rosak? Kalau rosak, macam biasalah boleh telefon khidmat. Nombor tu dah ada tu. Okey. 1-388-5808. Betul nombor tu. Abang nak balik dulu lah. Nak masak berbotok lah. Okey. Okey. Amboi, sedapnya bau. Dah masak dah ni. Jom kita angkat ya. Bau apa ni? Bau sedapnya. Saya dah kata dah bau. Kita buka dia punya hidung satu batu dah sampai. Betul-betul ciuman abang. Hai, baunya sedap tu. Ya Allah. Apa ni?
Inilah Botok. botok. Dah masak dah. Dah masak dah. Ya bang. Allah. Abang pergi ambil daun ni. Astagfirullahaladzim. Daun ni nak buat apa? Bukannya kita nak raya. Abang ada dengar kata pantun. Dia kata, bunyi tertuang, bunyi menusuk, bunyi tertuang. Bila didengar, tegar Melayu. Daun, ikan busuk jangan dibuang. Buat perintah si daun kayu. Inilah abang ambil daun kayu. Ingatkan nak buat botok. Itu pantun dia kata daun kayu tu. Daun kayu tu ibaratnya macam daun-daun ulam ni lah. Ini tak boleh pakai tu. Ini yang boleh pakai. Buka bang. Abang nak buka dia. Kita nak tengok ikan ni yang dicampurkan dengan keresik dengan apa tadi. Allah, tak sabarlah. Hai. Buka lah. Allah, sedapnya baunya. Itulah dia. Nampak tu dengan pucuk ubi ni dengan keresik bau semuanya naik lah. Aja gila abang. Awak pergi hutan cari kayu. Kawan makan dulu. Inilah dia resepi berbotok yang disediakan oleh Abang Haji kita, Abang Haji Muhammad ataupun Abang apa penyalin? Abang Hu. Abang Hu, terima kasih bang. Kerana sudi menyediakan resepi untuk rancangan istimewa kami ni. Terima kasih juga kepada Mr. Ong kerana sudi menyaja sepanjang pengamaran kita untuk rancangan destinasi selera di layar. Selera kita tengok Mr. Ong kita hari ni kat sini. Dan juga sebelah Abang Jalil ni kan, mesti Abang Jalil kenal. ADO, Wan Johor. ADO, Menzian. Terima kasihlah Cik Suhaimi. Kerana Cik Syukri lah. Cik Syukri lah Suhaimi. Pula salah orang pula saya. Cik Syukri. Suhaimi Mas. Okay, Cik Syukri kerana Cik Syukri sudi menjamu semua kru-kru kami pada mula-mula kita nak datang kat sini makan sepedang kok. Ya, sedap selera makan sepedang kat rumah Cik Syukri kita. Jemput Abang Jalil. Cepatlah makan. Sila Jemput makan. Ni sedap penuh dengan. Kena pula dengan gulai ni Gulai ni sedap betul. Abang Jalil. Sedap. Cik Syukri. Terima kasih. Jangan lupa menyertai pertandingan mencipta resepi. Peraduan cipta rasa destinasi selera, hantarkan resepi ciptaan sendiri ke alamat berikut. Dan anda akan memenangi hadiah pertama penginapan 3 hari 2 malam di Pulau Langkawi. Hadiah kedua penginapan 3 hari 2 malam di Pulau Bangkok. Tempat ketiga, set barangan Coral 20 biji set Blue Elegance, 6 biji set Castrol Blue Elegance. Tempat keempat, set barangan Coral 20 biji set Plum Design. Hadiah kelima, set barangan Coral 6 biji set Blue Elegance dan 1 biji sospen bertudung saiz besar. Dan 5 hadiah Sagawati set dapur berjenama Renai. Dan jangan lupa hantar butir peribadi anda sebelum tarikh tutup 5 Mac 2005. Nama pemenang akan diumumkan dalam episod ke-12 dan anda akan berpeluang muncul dalam rancangan ini. Apa tunggu lagi, hantar sekarang. Agak keren lah. Kari Bang Madecin. Itu bahasa apa? Bahasa orang Bukit. Lah tu. Ambo dah macam Raja Boneh dah. Raja Boneng lah. Raja Boneng. Inilah dia pakaian. Boneng tak pergi. Boneh. Pakaian tradisional orang Bugis. Inilah dia. Sultan Melayu dulu pakai, merasa kita dulu kita tengok kita tengok pula. Kita tengok sejarah nenek satu nenek moyang kita je pakai inilah daripada ujung rambut. Kita tak pernah pakai pun. Tak pernah pakai. Hari ni kita merasa seronok rasanya. Walau macam mana pun terima kasihlah Abang Jalil kerana sudah jadi tetamu kita pada hari ni. Terima kasih dan juga terima kasih kepada tetamu kita pada hari ni, ADO Pontian Johor kita, Cik Syukri, Abang dan tetamu yang ada kat sini semua. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita dan terima kasih juga untuk kita punya ni lah resort kita, KGR kita kan. KGR Golf Resort. Golf kata orang Johor. Walau macam mana pun, terima kasih kepada anda semua. Jangan lupa kita akan bersama lagi ke destinasi seterusnya. Tapi di mana? Itu minggu depan, tunggulah ya. Dan apa yang anda saksikan sebentar lagi adalah tarian tradisional Kuda Kepang negeri Johor. Daripada kumpulan Seri Wana Mukim Pontian. Seri Wana Mukim Pontian. Okey, jangan lupa kita jumpa di hari waktu yang sama ke destinasi seterusnya dalam rancangan Destinasi Selera bersama Meriah Kawan.
masak kau. Oh, makan, makan, makan. Aku tak ada selera, kau ada selera. Oh, kau ya, John. Oh, makan, makan, makan. Aku tak ada selera, kau ada selera. Come here, John. Oh, iya, ini sudah banyak malas. Come on, kita ke destinasi selera bersama Shalgas. Yeehaw, Maria, Peng Peng. Kerana sudi memberi kita sama kepada kami dan memberi peluang kepada kami untuk mensunting rancangan masakan ni. Terima kasih Mr. Terima kasih Cik Rizok ni. Betul. Oh, jalan kan? Afzal? Makan.